Okey, kami baru je selesai pasang ni Tiny voltmeter EV charger so yang kami beli. So kalau ikutkan banyak je brand lain yang dekat market yang boleh pakai So kami beli yang ni lah sebab yang ni paling affordable dan cheaper price, lepas tu ada discount time kami beli. Kami beli ni pun yang single phase punya. Which is kalau ikut kat sini 7 kilowatt, lepas tu dia boleh maksimum 32 ampere. So jadi first kali kena faham kalau rumah 3 phase baru boleh beli charger yang wall charger yang 22 kilowatt dengan 3 phase punya wire. Jadi kalau rumah single phase, avoid beli wall charger yang tinggi ataupun yang besar ataupun yang 3 phase punya. Sebab single phase tak boleh tarik 3 phase, takut box DB akan pecah ataupun akan terbakar sebab dia akan tarik kuat. Jadi kalau single phase, belilah brand yang single phase punya. Make sure beli brand yang single phase saja. Macam ni lah macam kami. Okay, so lepas tu kalau macam kami punya DB ni kalau ikutkan dah penuh. Jadi kontraktor tadi dia pasang extra untuk EV saja. Jadi kan dia buat macam ni lah sebab dah penuh. Jadi kalau siapa-siapa yang dah kosong, dia boleh masuk lagi, dia akan slot in je dekat mana-mana. Dia tak akan asing macam kami lah. Tapi advisable kalau EV dia memang kena tarik daripada asal sampai kepada EV punya lah. Advisable lah. Sebab kami punya dah penuh tu sebab dia tarik ke sini balik. Tapi sini pun dia ada filter juga So box kami ada 2 lah. Macam tu khas untuk EV saja. Okay, so kalau ikutkan macam ni lah dia punya bentuk kata wall charger kami. Kami punya brand tadi Tiny. So jadi bila kita nak set up brand ni, dia kena connect wifi lah tadi sekali dengan phone. Macam biasa lah untuk charge kita akan pakai phone, lepas tu baru dia ni. So kalau tengok situ kami tebuk pada dalam pada dalam masuk ke situ, baru pergi kat wall charger kami ni. So wall charger kami ni yang 7 kilowatt tadi lah dengan 32 ampere. Okay, sekadar perkongsian lah So ni adalah meter kami. So meter kami ni adalah single phase tau. Make sure kepada yang nak pasang EV ni kena tahu fuse, capability fuse berapa. Macam kami punya fuse 63. So jadi tadi bila check load dengan EV, kami punya maksimum dia tarik pun tadi dalam 32. Kuat jugalah dia tarik. So fuse kami sebenarnya panas. Agak panas jugalah. So kalau ikutkan sini make sure dulu fuse anda berapa untuk covering. So hari tu pun kami pakai yang granny punya charging dekat bawah tu. Yang tu pun kami hari tu fuse kami ni dah terbakar. So hari tu dah short. So TNB cakap kalau ikutkan masuk 3 phase lah lebih baik. Tapi kami masih nak maintain single phase lah. Okay. So single phase boleh je sebenarnya nak pakai. So tadi cuma kontraktor ataupun wiring kami tu dia bagi tahu kalau nak pakai dia tak boleh ada loading yang besar dekat dalam sini. Kalau ada aircon ada 4 biji, tak boleh buka 4 biji. Dan aircon pun kalau yang ada yang besar 2.5 atau 1.5 ataupun 1.0 ataupun ni ada kuantiti yang banyak, dia tak boleh buka. Sebabnya dia akan tarik. So macam kami tadi try yang 2.5 plus dengan charging. So kami dia tarik tadi sampai 37 ampere. So kalau ikutkan kat sini tadi bila kami try, sini panas. Walaupun kami punya fuse ni 63 ni dah panas ni. Dia masih panas lagi ni. So kalau ikutkan casing dia dah sampai cair ni. Pada putih-putih lah. So kami advise check dululah fuse berapa. Kalau lesi kata fuse bawah daripada 63 ataupun masih 32, minta TNB tukar. Kalau ikut kata kontraktor tadi, TNB tukar benda tu free je daripada 63. Tapi standard fuse dia akan bagi 63 lah. So ini adalah benda-benda yang semua kena tahu. Lepas tu kontraktor terpasang benda ni sebenarnya mahal Kalau ikutkan dekat pasar luar untuk pasang ni semua dalam kos dia dalam 1,500 ke 2,000. Tapi kami dapat bawah daripada itulah sebab kenalan
So jadi kalau nak pasang tu survey dulu lah. Okay. Brand pun ada banyak. Cumanya upah nak pasang dia tu agak mahal. Lagi satu kalau boleh beli bila time offer lah benda ni. Okay. So far memang ada perbezaan bila kita pakai wall charger ni dengan kita pakai granny charger lah yang biasa kita pakai kat bawah ni. Jadi kalau kita pakai granny charger yang dekat bawah ni, yang dia pakai ni, dia 17 jam kan. Yang kita orang tunjuk. So bila kita pakai wall charger ni dia ambil masa tadi daripada 40% nak jadi 100 tu dalam 5 jam je. Walaupun yang ni 7.5 kilowatt dengan 32 ampere, yang granny punya 3.5 kilowatt dengan 16 ampere, tapi jarak dia beza dia sampai 3 kali ganda So jadi kena faham lah macam kami cakap, bila nak beli kena tahu you punya rumah pakai current jenis apa single phase apa ataupun 3 phase. Lepas tu kalau buat pelak dia pun, pelak dia tak boleh pelak biasa sebab undertake dia punya elektrik dia agak tinggi kat sini. Jadi bila overtake elektrik dia tinggi kat sini, dia kena pakai pelak macam ni. So dia boleh support up to 40 ampere. Kalau pakai pelak macam tu kat bawah tu, tunggu masa untuk terbakar atau meletup. Okay. Okay, so itu sajalah untuk wall charger EV yang kami dah pasang ni. So ni adalah pengalaman kami lah, kami share lah sikit kan. Ada bila you nak pasang ataupun siapa yang nak pasang wall charger ni, dia kena tahu dia punya meter dia pakai single phase atau 3 phase tu satu. Yang kedua dia maximum fuse yang ada dekat meter TNB yang kami cakap tadi. So jangan sembarangan beli, kena tahu dulu benda tu. Lepas tu kena consult jugalah dengan TNB kalau rasa macam was-was kan dari segi bekalan elektrik yang supply kat rumah masing-masing. Jadi brand kami tak adalah nak recommend sesuatu brand sebab banyak je yang murah-murah tu kan. Cuma kualiti lah. Cuma kami menarik nak try Tiny ni sebab kami beli granny pun brand yang sama. So jadi tak adalah masalah. Lagi satu dia boleh pakai apps, jadi kami boleh keep in track lah. Boleh off, boleh on, macam tu. So jadi pada kami dia tak ada masalah. So kami tak adalah nak kata Tiny ni paling okey. Bergantung pada kemampuan masing-masing. Tapi Tiny ni paling murah, cheap dan affordable. Okey, itu saja. So kalau rasa video ni bermanfaat, bolehlah share video ni dekat kawan-kawan yang mana nak pasang EV lah. Okey, terima kasih. Okay, so kami tadi dah call TNB. So TNB tukar dia punya dia punya fuse punya casing kalau tengok sini. So tadi kami beli casing lama. Jadi kalau ikutkan kat sini, casing kami adalah casing lama. So jadi kami dah tukar jadi casing baru, tapi masih memakai lagi 63 ampere lah. So 63 ampere still okay. Cumanya sebab dah pasang box, jadi kita nak try tengok casing baru. Sebab casing lama tu dia dah cair tau, dia warna putih. Nanti dia dah bau. So yang ni kami tukar lah yang baru. Sebab benda ni free Jadi kalau siapa-siapa yang casing lama macam dalam video yang tadi awal tadi, so yang ni kami dah tukar. Kami minta tukar. Benda ni free je, tak ada charge. Kalau dia charge tu minta beli sikit tu. Boleh report kat TNB kot.